Kita ada formula. Kita yakin dan saya ulang malam ini. Sesungguhnya di antara sebab mengapa kita mau ambil alih kerajaan. Kerana hari ini kita ambil alih kerajaan. Esok harga minyak tetap turun. Siapa mau minyak turun, sokong kita. Kamu kena jadi PM, Anwar. Turunkan harga minyak. BRIM mana cukup. Hapuskan tol. Hapuskan PT-PTN. Inilah yang kita mahukan. One eternity later. Walaupun ni memang tak reti syukur ke macam mana? Anwar dah turunkan 6 sen kot. Memanglah kena hadkan 300 liter. Kalau tak, bankrupt lah Malaysia. Tak pandai betul lah Walaun ni. Mana boleh nak hapuskan tol? Kalau hapuskan tol, apa? Kerajaan pula nak bayar? Aduh, lepas tu nak meroyan pula. Walaun ni.